Saya dah kumpul perfume selama 5 tahun. Saya dah networking, berkawan dengan founder perfume, pengumpul perfume, supplier perfume. Dan dalam video ni saya nak sharekan 5 cara supaya perfume yang kita pakai ni dia boleh tahan lama, minimum lah 12 jam. Saya pecahkan video ni pada 5 bahagian. Pilih jenis perfume ikut kepekatan, pilih bau perfume ikut keadaan, pilih perfume berkualiti, pakai perfume di pulse point dan layering perfume. Kalau anda tak subscribe lagi, bolehlah tekan butang subscribe dan butang loceng supaya anda dah tak terlepas video berkaitan dengan perfume lagi. Okey, jom kita masuk dekat bahagian pertama. Yang first, pilih jenis perfume ikut kepekatan. Untuk perfume beralkohol, dia ada 5 jenis perfume tau. Parfum, you di parfum, you di toilet, you di cologne dengan you fresh. Biasa kita dengar EDP ni lah, you di parfum. So EDP ni sebenarnya dia berkaitan dengan kepekatan parti dalam perfume tu. Berapa percentage daripada 100 ml ni, berapa ml sebenarnya dia punya parti. Kita mula dengan yang kita dah biasa lah. So EDP maksud dia you di parfum 15 hingga 20% je concentration dia. So untuk EDP ni dia boleh tahan dalam 8 hingga 12 jam. So semua perfume yang saya tayang kat depan ni semua EDP lah. Ada ED3 tapi saya tak tunjuk lah. Untuk parfum dia punya kepekatan apa-apa yang atas 20%. Ada yang sampai 40%, ada yang 50%. Kalau macam perfume saya sendiri, kepekatan dia 45% parti. So dia punya ketahanan setakat ni lah yang saya cuba, dia boleh tahan sampai 2 hari dekat baju indoor. Kalau untuk EDT, dia 5 hingga 15% parti. Kalau you di cologne, 2 hingga 4% parti. Sikit je sebenarnya. Tapi cologne ni biasanya kalau Mak Saleh diorang cakap apa-apa perfume pun diorang panggil cologne lah. So kalau nak beli perfume, jangan minta nak cologne ada tak, nak cologne kat Malaysia tak sesuai nak pakai cologne. Dan last sekali kita ada U-Fresh. U-Fresh ni 1 hingga 3% parti. Biasanya U-Fresh ni orang guna campur dengan air. Apa benda tu? Body mist. Untuk kat Malaysia ni recommended lah ambil EDP ke atas. Ambil EDP ataupun parfum. Parfum ni biasanya anda tak jumpa dekat mana-mana. Dekat Malaysia ni sebenarnya banyak, tapi diorang guna istilah lain. Guna istilah extract di parfum. So extract di parfum ni apa-apa yang atas 20% parti dia kira extract di parfum, dia dipanggil parfum gak ah. Contohnya House of Amar, Simply Famous, Blanco saya tak tahu lah ada ke tak. Ni antara contoh yang adalah jual extract di parfum ni. Yang kedua, pilih bau perfume ikut keadaan. So saya dah pecahkan untuk senang dah anda faham. So dia ada bau yang perlahan, kuat. Ada bau untuk ikut keadaan dan ikut situasi. So contoh kita nak bau perlahan dan keadaan kat dalam rumah. So kita pakai bau indoor. Kalau kita nak bau kuat, kita cari bau outdoor. So untuk situasi pula, situasi ni sama ada kerja ataupun tak kerja. Mood dia macam mana? Nak dating ke, nak lepak, ada meeting ke. Untuk bau perlahan, untuk situasi yang santai, kita pakai bau casual. Untuk bau kuat dan situasi yang serius, kita pakai bau formal. Untuk pakai bau perfume yang kuat, dekat Malaysia ni, recommended ambil bau outdoor dengan formal ni je. Tak perlu cari bau indoor ataupun casual. Ini kalau nak bau perfume tahan lama lah. Memang saya cakap saya nak ajar macam mana nak pakai perfume supaya tahan lama. Tapi most of it dia adalah berkaitan dengan pemilihan dulu. Sebab kalau kita tak reti pilih bau perfume tu pun dia tak boleh jadi, tak boleh bau tahan lama lah. So bila kita dah tahu apa jenis EDP, parfum, yang kedua kita kena pilih bau outdoor dan formal. Yang ni tanya je kedai, kalau nak pergi beli perfume tanya je ini bau outdoor ke, bau formal ke, bau indoor ke, bau casual. Cari keyword dia outdoor dengan formal. Sebab bau outdoor biasanya dia akan lagi kuat. So dia boleh tahan dekat luar. So kalau pakai kat indoor pun dia boleh tahan lah. Tapi kalau bau indoor, bau dia kuat waktu dekat indoor je, tapi bila keluar dia akan cepat hilang lah bau. Sama juga kalau bau casual ni. Biasanya bau casual ni dia indicate bau tu dia soft lah. Bau yang tak tahan lah. Bau yang santai, tak kuat sangat. Tapi bau formal ni biasanya bau yang garang, bau yang professional. So bau formal dengan bau outdoor ni bau yang sangat-sangat boleh tahan lah. Yang ketiga, kita masuk pula bahagian pilih perfume berkualiti. Untuk pilih perfume berkualiti ni simple je, saya ada 3 istilah kualiti. Yang first kali original, yang kedua inspired, yang ketiga dupe, duplicate ataupun clone. Apa benda 3 ni? So original ni perfume yang dikeluarkan sendiri. Contoh dekat sini, ini Dior J'adore. Dior J'adore ni dia original grade. Sebab dia keluarkan bau yang baru, dikeluarkan oleh brand Dior. Tak ada tiru bau apa-apa yang lain. Kalau inspired pula, dia ambil bau yang dah sedia ada dekat pasaran. Tapi dia tukar nama, dia ambil inspirasi je. Dia cuba tiru-tiru sikit tapi dia tak tiru bulat-bulat. Contoh dia yang ni. Okay, Eclair. Eclair ni dia cuba tiru Billie Eilish punya perfume, nama dia Eilish. Okay, so dia bau coklat sama macam Billie Eilish tapi dia tak sama 100% lah. Dia hampir-hampir sama. So dia boleh kata dia ambil inspirasi daripada Eilish. So yang ketiga adalah dupe ataupun duplicate ataupun clone. Banyak orang selalu ingat dupe ni inspired. Inspired ni dupe. So diorang panggil dupe je. Tapi dupe ni straight up
tiru bulat-bulat. Dalam banyak ni ada satu yang dupe, yang ni. So yang perfume coklat ni, Eternal ni, saya ingat dia inspired punya tau, sebab dia nampak macam yang ori punya. Tapi sebenarnya tak. Sebab apa? Yang dupe ni bau dia tak tahan. Okay, dia punya spray memang cantik kalau tengok sini kan. Oh, cantik dia punya item violet. Dia spray kembang kan. Tapi bau dia tak tahan. Kalau nak pilih perfume, apa yang saya recommend lah untuk bagi perfume tu tahan lama, cari bau original ataupun expired. Yang dupe ni biasanya, kalau EDP dia boleh tahan setengah jam je. Jujur cakap, perfume ni semua and saya pakai boleh tahan seharian. Ada yang sampai saya basuh baju, ada lagi bau. Tapi kalau untuk dupe ni, setengah jam, sejam, 2 jam macam tu, hilang. Tak baloi lah kalau kita nak bau dia tahan lama. Memang jangan ambil dupe lah. Ambil original ataupun inspired. Original lama sangat lah bau dia. Minimum mesti 12 jam. Inspired pun lebih kurang. Tapi original ni bau dia tahan lama dan bau dia obvious, kuat. Kalau inspired ni biasanya lepas 12 jam dia akan macam bau dekat baju. Kalau dupe ni tak tahan lah. Jujur cakap. Saya nak mencelas sikit. Untuk main perfume ni dia ada 3 benda yang penting. Ilmu, pengalaman dengan kawan. Okay, ilmu tentang asas perfume macam saya buat video ni. Pengalaman dia kena cuba-cuba lah perfume ni baru kita faham kan. Dan last sekali kita kena ada kawan. Untuk selesaikan masalah ilmu berkaitan dengan perfume ni, saya ada sediakan satu kursus. Nama dia Perfume Mastery. Dalam kursus ni saya kumpulkan 5 tahun pengalaman saya main perfume, networking dengan supplier perfume, pengumpul perfume, founder perfume semua. Dan saya kongsikan dalam 5 bab yang mendalam banding daripada video ni. Video ni sebenarnya ringkasan daripada kursus ni je. Yang pertama saya akan cover pilih jenis perfume sesuai dengan kerja anda, life anda. Yang kedua, pilih bau perfume yang sesuai dengan anda supaya anda ada satu signature scent yang anda seorang je ada. Bau ni memang lambangkan identiti anda. Yang ketiga, pilih kualiti perfume dan cara untuk elakkan tipu daya penjual perfume. Saya banyak tengok dekat online, banyak orang sana tipu. Dan yang keempat, cara nak pakai perfume yang ni lebih lengkap. Dan last sekali, cara untuk simpan perfume supaya perfume ni dia boleh pakai lama. Saya sediakan video dan PDF nota. Jadi anda boleh layan bila-bila masa je. Ikut pacing anda. Anda nak baca ke nak tengok video ke, terpulang dekat anda. Dapat kursus ni, tekan je link dekat description ataupun dekat komen pertama saya. 100% percuma. Ini hadiah saya untuk anda. Ini untuk bantu anda untuk mula main perfume lah. Jom masuk balik kepada video. So yang keempat, kita kena pakai di pulse point. Pulse point ni titik nadi lah bahasa Melayu dia. So ada perbincangan online biasanya nak pakai dekat baju ke pakai dekat kulit lebih bagus. Dua-dua boleh. Tapi kalau saya spray kat baju sebab kalau pakai dekat baju, bau dia konsisten. Kalau pakai dekat kulit, ada hari kulit kering, ada hari kulit lembab, ada hari berpeluh, ada hari sejuk macam ni. Pakai dekat baju senang. Tapi andai katalah kalau nak pakai dekat kulit pun, pakai dekat titik nadi. So, titik nadi ada beberapa tempat. Kat sini, kat leher. Okay, kat sini carotid artery. Lepas tu, dekat belakang telinga. Lepas tu, ada yang dalam siku orang pakai, ada yang dekat sini. Lepas tu, ada juga orang pakai dekat kaki. Tak tahu lah sebab apa. Tapi orang nak pakai kat kaki terpulang lah. Ini cara nak spray dekat kulit lah. Tak nak rumitkan pun. Kalau korang nak senang dan korang tahu korang memang kerja outdoor, spray je dekat baju. Itu memang saya dah test. Saya rasa itu cara paling senang lah. Dan customer saya pun bila spray kat baju, bau dia memang konsisten. Ketahanan dia. Yang last kali, layering perfume. Kalau tak faham layering tu apa, layer tu maksud dia lapisan. So bila kita letak satu benda jadi satu layer. Dan bila kita letak lagi satu benda, jadi 2 layer. Jadi 2 lapis. So, dekat sini saya ada sediakan 3 cara. Benda lain campur perfume dan perfume campur perfume. Kalau nak letak benda lain, lepas tu perfume. Dan kita nak satu bau je. Kita boleh letak lotion. Lotion yang tak berbau lah. Okay. So, lotion dulu, lepas tu baru perfume. Contoh, kalau kita nak spray kat leher, kita sapu lotion dulu, lepas tu baru kita spray. So, itu akan buat bau perfume tu lagi lama sebab kulit kita lembab dan perfume tu dia akan melekat dekat kulit kita. So dia akan lambat menguap dan sama bau dia akan tahan lama. Tapi kalau nak ada 2 bau, boleh cuba cara ni. Yang first kali kita campurkan body mist dengan perfume. Okay, body mist ni dia 95%, 97% lah air sebenarnya. So bila kita spray kat kulit kita, okay, dia kulit kita akan jadi lembab dan sama dia ada bau lain. So bila kita letak body mist, lepas tu baru kita letak perfume, bau tu dia akan campur. First, bau dia akan bercampur jadi bau yang unik lah. Yang kedua, bau dia akan tahan lama sebab kulit lembab. Tapi let's say lah, kita tak ada lotion, tak ada body mist, macam mana nak buat? Kita ada perfume je. Ambil 2 bau, perfume, letak perfume ringan dan perfume berat sekali. Jangan ambil bau berat dengan bau berat. Contohnya bau yang ni, bau coklat dengan yang ni bau pisang. 2 ni bau berat. Kalau kita pakai sekali, memang nanti dia akan jadi pening kepala. Okay?
Dan dia kena ada seni dia lah. Korang boleh try. Ini korang punya test lah sendiri kan. So korang kena test bau apa yang kena dengan korang. Kalau saya sendiri, saya suka bau ni campur dengan bau ni. Okay. Sebab yang ni dia bau lychee sikit. Yang ni bau oud. Okay. So, cara dia bukannya letak perfume yang bau berat dulu, bau ringan. Sebab nanti tak ada efek. Cara dia yang betul adalah kita spray bau perfume yang ringan. Lepas tu spray bau perfume yang berat. Lepas saya dah cuba benda ni, banyak benda lah yang saya cuba untuk dapatkan benda ni. Saya dapati yang bila kita letak perfume ringan dulu, baru perfume berat, perfume yang ringan tu bau dia akan lambat menguap sebab dia tenggelam dengan bau berat. Walaupun perfume yang ringan tu dia menguap, tapi dia slow dan dia bercampur dengan bau yang berat. So bau dia jadi tahan lama. Kita biasanya nak pakai perfume, kita expect kita spray dah cukup lah. Sebenarnya ada cara dia. Kalau nak pakai benda lain dengan perfume, nak satu bau, pakai lotion dulu, lepas tu baru pakai perfume. Lepas tu kalau nak dua bau, pakai body mist, lepas tu baru spray perfume. Kalau nak perfume dengan perfume, letak bau ringan dulu, lepas tu baru bau berat lah. So, itu 5 tips dia. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, bolehlah share video ni dekat kawan korang yang main perfume gak. Dan saya jumpa korang dekat dalam video seterusnya.